Dari kecil saya bersekolah. Saya dari kampung yang dalam, dari hutan. Daripada pukul 6 pagi kami bangun, kami jalan kaki, kami jalan ke bus stop. Dan bus stop naik bas terus ke sekolah. Agak-agaknya perjalanan kami 30 km, begitu panjang. Bagi saya, pelajaran itu sangat penting. Pelajaran itu boleh mengubah pemikiran masyarakat orang asli. Kalau kita nak berubah, itu haruslah daripada pemikiran kita, cara pemandangan kita, agar apa yang kita lihat melalui pelajaran, dia boleh mengubah kehidupan kita. Apakah penting bagi akak tentang belajar pergi sekolah ni? Penting. Penting untuk anak-anak lah, sebab tak nak macam ibu lah. Ibu memang tak sekolah, jadi harap-harap dengan anak ni akan terus sekolah lah. Macam tu. Makcik pesan kepada anak makcik, jangan jadi macam saya. Ya. Boleh tak makcik jelaskan lebih dalam? Daripada naluri hati saya nak anak saya sekolah. Kalau kita tak sekolah, nanti dia jadilah macam mak dia. Bila jadi macam mak ni, nak pergi sana sini semua tak kena, orang tak terima. Sebab apa? Sebab kita tak ada sijil kelulusan kita tak ada. Sebab tu semua macam kawan makcik-makcik lah, kawan-kawan makcik sini, saya pesan kita harus bagi anak-anak kita sekolah lah. Sebab susah. Zaman sekarang kita kena bagi anak kita yang sekolah. Itu masa depan diorang. Kita mungkin di sini, habis di sinilah. Adik rasa kenapa sangat penting untuk pergi sekolah? Penting sebab ibu cakap pergi sekolah sangat penting. Saya nak berjaya dan berfahami macam itulah. Jadi adik rasa bila pergi sekolah tu gembira ke atau macam mana? Pergi sekolah gembira, sangat gembira. Bila nanti satu hari sudah besar, sudah habis sekolah kan, adik nak jadi apa? Tak ada, saya nak sambung belajar. Kalau saya berjaya, saya akan tolong keluarga saya, macam itulah. Pendidikan ni memang penting untuk semua orang. Jadi komuniti orang asli pun sukar mendapat akses kerana lokasi mereka yang terduduk di dalam pedalaman. Jadi kami memberikan program sokongan yang memfokuskan kepada 5M, iaitu membaca, mengeja, menulis, menaakul dan mengira. So pusat pelajaran komuniti ni dia bukanlah untuk menggantikan sekolah, tapi dia hanyalah kelas tambahan untuk memperkukuhkan asas pembelajaran untuk anak-anak orang asli. Konsep yang kita amalkan dekat pusat pembelajaran komuniti ni, kita akan cari beberapa orang kampung yang bersedia dan boleh untuk mengajar di kampung. Jadi kita akan mengajar dia dan melatih dia sehingga dia mampu untuk mengajar sendiri di kampung. Cikgu-cikgu yang di kampung ni akan mengajar anak-anak daripada pukul 3 petang hingga 5 petang, 5 hari 1 minggu. So kita akan integrate daripada mainstream punya modul dengan contoh-contoh yang ada di kampung, supaya cikgu sendiri ataupun pelajar sendiri boleh relate dan merasa dekat untuk dia lebih faham apa yang dia belajar. Daripada segi pembelajaran ni, Tok rasa memang satu kepentingan lah maksud dia. Jadi sekiranya kalau tak ada pembelajaran, adat budaya kita sendiri pun kita tak tahu. Kenapa Tok cakap kita tak tahu satu dan mungkin kita lupa? Sebab tak ada pembelajaran, kita tak ada catatan sebenarnya. Tok juga mengharap sekiranya kalau dia orang boleh berubah diri dia orang dan dia orang boleh pergi ke hadapan. Macam hari ini mungkin pelajaran B, mungkin pelajaran dia orang A di satu hari nanti dapat dia orang mengubah untuk bangsa kita sendiri dan masyarakat setempat sebenarnya.
Contohnya tadi saya nampak susahnya tu ialah cara dia orang nak ke sekolah macam tu. Kalau kat sini kena naik boat dan dekat JT nanti kena travel lagi pergi ke sekolah. And lepas tu saya tahu bila dia balik dia akan belajar lagi kat sini sampai petang. Itu sebenarnya salah satu challenge lah bagi diorang. Harapan bagi saya ialah untuk lihat anak-anak orang sini ni berani untuk memimpi lebih besar. Pendidikan akan membantu diorang untuk sampai ke sana. Jadi diorang ada pilihan, ada kalau diorang nak duduk di kampung boleh, diorang nak berada di luar sana pun boleh juga. Itu pentingnya pendidikan, mempunyai pilihan dalam hidup lah macam mana. Saya ingat lagi masa hari pertama saya masuk ke kampung orang asli, bila saya berjumpa dengan kanak-kanak dan orang asli dewasa sendiri. Saya tanya apa nama, so mereka diam dan lari. Saya ingat mereka tidak faham apa yang saya cakap. Sebenarnya mereka tak ada keyakinan untuk bercerita tentang diri mereka. So, saya percaya dengan pendidikan ia membantu komuniti orang asli untuk membina keyakinan dan jati diri mereka sendiri. Sasaran kami adalah lebih kepada 3 tahun sehinggalah 14 untuk mereka lebih berinspirasi dan bersemangat untuk belajar sampailah habis sekolah dan menggalakkan mereka untuk menceburi bidang yang lebih profesional. Ada tak makcik nampak perubahan dia sebelum ada kelak sekolah tu dan selepas ada sekolah tu? Adalah. Sebab belah pagi memang ada budak-budak, belah petang tu balik jadi taklah main-main terus masuk sekolah belah petang. Jadi perubahan tu memang gembira lah sebab dia orang pun sekarang ni dah boleh lah ada satu orang anak tu mengeja. Harapan saya harap-harap selepas sekolah nanti nak sambung belajar lah macam tu, sambung belajar. Lepas belajar nanti habis belajar nak anak kerja lah macam tu harapan makcik. Itu harapan makcik. Sebagai komuniti orang asli, kita tanpa pelajaran, tanpa usaha untuk belajar, kita tidak akan berubah. Memang sangat sukar bagi kami untuk mengatakan, oh saya gembira, oh saya rasa seronok kerana pergi sekolah. Sebenarnya memang sangat susah. Kerana kami kena adapt kehidupan kami keluar dan bagaimana nak biasakan diri ke orang lain di luar. Ini satu perjuangan sebenarnya, bukan hari ini saja, bukan esok, tapi bertahun-tahun untuk mereka dapat membiasakan diri dan keluar dari sini. Tapi marilah kita sama-sama sebagai komuniti orang asli, tak kisahlah daripada mana suku, daripada mana tempat kampung, marilah kita sama-sama membina kehidupan kita sebagai orang asli.